operasi mencari penyelamat masih dijalankan, dan tim kita di ground zero tu percaya dalam sejam lagi dia boleh sampai ke lokasi di mana kita percaya mangsa terakhir berada. So kita harap we hope for good news, of course. So kita tunggu pasukan kita sedang bekerja keras. Alhamdulillah cuaca berbaik, jadi kita boleh buat lebih sikit lagi. Dan juga operasi membenarkan tuan-tuan rumah masuk mengambil barang pun diteruskan, dan hasilnya kita baru terima satu lagi laporan kehilangan barang, jam Philip Cheriol dan beberapa barang kemas, dan dia bawa ekor rumah dia bawa satu lah. So itu berkenaan operasi. Dengan laluan kita, mana tuan-tuan sebagai maklum nampak very heavily burden now. Everybody wants to come down. So kita sebenarnya pagi tadi kita buat jadual mengikut peak hours lah. Pagi tu between 6 to 9 tu kita rasa orang nak turun pergi kerja, so kita bagi keutamaan pada mereka untuk turun. Sejam untuk turun dan setengah jam untuk naik. Tetapi sekarang ni nampaknya heavy sikit, so kita buat 1 jam turun dan 1 jam naik. Tapi oleh kerana lebih ramai yang nak turun, so kita utamakan yang turun dulu, dan kita akan kurangkan sikit yang nak naik. Singkatkan masa untuk yang naik. Jadi saya minta semua perlu sabar mengikut arahan anggota trafik saya, dan insyaAllah everything should be fine. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa kita ramai petugas yang boleh membantu penduduk untuk membawa turun barang. We are ready, rela, polis. Tapi maklumkan kita kalau perlukan bantuan, kita akan beri bantuan. The shuttle vehicle pun dah ditambah daripada 4 tadi, sekarang ada 7. Jadi mana yang nak naik menggunakan shuttle vehicle ni, so please report to MPAJ punya counter depan tu. So get yourself organized kita. So we will arrange for the shuttle vehicle to bring you up. Kebanyakannya naik lah, sebab lepas tu dia nak bawa turun kenderaan dia kan. So macam mana pun laporlah ke MPAJ. Tadi ada beberapa laporan mengatakan bahawa laporan ada beberapa rumutan mengatakan polis, bomba dan tentera tidak ada koordinasi untuk penduduk ni. Jadi dia kata polis bagi dia masuk, tapi tentera pula tak bagi dia masuk, tak bagi dia lalu. Sebenarnya bukan tak ada koordinasi. Kita semua dah tahu peranan masing-masing. Yang bawa polis menjaga keselamatan harta benda dan nyawa lah, of course. Tetapi yang pihak tentera tahan tadi sebab dia orang ikut laluan yang bahaya. Jadi sudah tentulah sebagai orang yang menjaga keselamatan juga melanggar dia orang masuk ikut laluan tu. Jadi saya minta dengarlah atau patuhlah nasihat kita, yang apa juga yang kita kalau kita tak bagi lalu situ sebab bahaya, itu saja. Dan untuk rumah-rumah yang di atas tu yang ditinggalkan kosong tu, kita dah bagi tahu untuk masuk dia perlu mendaftar. Dan tadi ada rumutan mengatakan bahawa banyak sangat soalan yang diberi, yang ditanya. Ini tuan-tuan semata-mata atas keselamatan. Kerana kita tidak mahu orang lain masuk rumah orang lain, atau orang menyamar kata dia penduduk masuk rumah, sekarang dia bawanya lori buat turun barang. Jadi kita akan sudah semestinya kita perlu menyoal, dan kita sudah pasti itu tuan punya rumah tu baru kita benarkan dia masuk. Jadi saya minta sabar. Sekarang ni pun pas-pas keselamatan ataupun pas kenalan penduduk sedang disediakan. Jadi apabila siap nanti kita akan isu pas-pas kenalan penduduk ni, jadi mungkin
kita dapat meluangkan sikit aspek soal haraplah janganlah dengar cerita orang kata macam ni dia pun sebarkan, dengar cerita macam ni sebarkan, jadi tak pasal-pasal orang semua tergempar kan. Dan apa namanya, ada pula kata keadaan chaotic, tak ada, semua teratur atas tu, cuma lagi kita disiplinkan semua orang supaya turun secara teratur. I don't see any chaotic situation ada. Cuma kereta banyak nak turun itu biasa. Dan dalam keadaan macam ni, saya harap semua orang bersabar sedikit. We are doing all we can to ensure everything goes on very smoothly. So saya ingin tambah sikit tentang Datuk Khalid dalam nyata. Oleh kerana ini hari pertama, kita nampak panduan agak susah, dan saya sebentar tadi telah bincang dengan pihak DKR, dan kita akan buat ada satu bridge yang ada tadi daripada tentera tu, ada satu bridge jembatan baru kita akan dirikan, dan laluan yang ada alternatif, laluan yang ada masa kini, kita sementara kita pihak DKR akan membina satu jalan yang tetap yang sedang dirancang. Laluan kedua akan buat the same road, alternative road, supaya dua laluan instead of satu laluan. Mungkin untuk jembatan tu dia akan dirikan, dia akan mulai pada besok, dan juga untuk dia punya laluan yang satu alternatif mungkin pada lusa sebagai, supaya laluan hanya boleh yang buat masa ini satu. Hopefully by this Friday ataupun by next week kita siap satu laluan, supaya dua laluan akan melalui jalan yang ada di sini. Pukul 1:30 tadi, unit udara kita telah membawa semalam untuk mengarah Jabatan Pejajaraya untuk membuat tinjauan di udara. Kalau ada possibilities lain-lain laluan akses dibuka untuk ke kawasan atas itu. So sabarlah, sabarlah sedikit. Ini maklumat yang ada pada kita cuma Sri Lankan ni yang we cannot account for. Selain pada itu, kita telah, seperti mana saya cakap, kita telah menghubungi tuan-tuan rumah, dan kita telah diberi maklumat tidak ada lagi orang yang kita syaki berada lah. But I have also explain to you other possibilities. Nombor satu is rumah-rumah yang ditinggalkan dengan maid tu, mungkin dia pula menjemput kawan-kawan dia yang ada siapa tahu sekarang. Ataupun semasa runtuhan tu mungkin ada kenderaan lalu masa tu pun tidak ada siapa yang tahu. Tetapi sehingga sekarang laporan orang hilang yang kita terima setakat ini cuma maid di Sri Lanka ni. There is no ada laporan, dan kita juga mengkaji, meneliti semua laporan orang hilang di seluruh Kelang Valley untuk tengok kalau ada apa nama di sini. But so far kita rasa tak ada. Jadi ialah saya terus menyeru kalau ada sesiapa ada maklumat dan ada orang lagi di situ. Tadi ada orang beritahu kita pada petang hari kejadian tu ada satu parti dijalankan di salah sebuah rumah. Jadi baru sekejap tadi kita telah menghubungi dia, dan dia pun dah pergi ke Shanghai lah, tuan rumah. Jadi kita cuba kontak dia tak dapat. Tapi kalau tuan rumah dah pergi ke Shanghai, rasanya tak ada parti lagi di rumah tu. Jadi kita harap-harap begitu lah. Pagi tadi kita cuba berjaya gali lebih kurang 3-4 hati. Bila semalam ni cuaca buruk, kawasan tu lembut, dia gali sikit dia kena tahu perlahan. Gali sikit tahu perlahan. Kemudian apa tu, bila dah gali jauh sikit perlahan turun, tahu perlahan lagi. So waktu ni kita pakai sikit. Jadi cuaca pun dah baik, hujan pun dah berhenti. Jadi kita menggunakan lain-lain lah untuk menahan keadaan.